mereka letakkan bendera Malaysia tanpa apa? Tanpa apa, Ridwan? Tanpa simbol bulan sabit. Dia simbol berkait agama. Saya rasa itu lebih salah daripada kesalahan DJ itu. Sebab bendera Malaysia, you terbitkan bendera Malaysia, tambahan terpampang di muka surat di halaman utama itu. Doktor Dini, apa komen doktor tentang bendera di akhbar? Baru ini ada 3 orang DJ kan, dia bertindak dalam bentuk yang dikatakan menghina agama Hindu. Mereka minta maaf, tapi tak cukup sekadar minta maaf, dia kenakan tindakan juga, dan sebagainya. Sekarang ini akhbar berbahasa Cina ini paling kurang 2, paling kurang melibatkan 2, tapi mungkin ada lagi. Mereka letakkan bendera Malaysia tanpa apa? Tanpa apa, Ridwan? Tanpa simbol bulan sabit. Dia simbol berkait agama. Saya rasa itu lebih salah daripada kesalahan DJ itu. Sebab bendera Malaysia, you terbitkan bendera Malaysia, tambahan terpampang di muka surat di halaman utama itu, bendera yang tidak betul, itu lebih mengaibkan, lebih biadab. Sebab orang-orang ini, puak-puak ini, dia telah menjatuhkan nama Malaysia, dia telah biadab dengan Malaysia. Sebab itu Dr. Daniel nak berkata, sekadar mereka minta maaf tak cukup. Puak-puak ini minta maaf, okey, tapi tak cukup. Pihak autoriti kerajaan bagi hukuman yang keras kepada media ini, akhbar ini. Puak-puak ini, jika dia rakyat Malaysia, dia kena bendera Malaysia. Terutama kalau kamu nak terbitkan di akhbar-akhbar kamu. Lagi kamu kena berhati-hati. Bendera Malaysia, you don't know about our flag? You don't know? Tak boleh kita terima. Maka permohonan maaf, okey, tapi tak cukup. Kerajaan ambil tindakan kepada puak-puak ini supaya mereka sedar. You tinggal di Malaysia, you jangan biadab. Hormat paling kurang pada bendera Malaysia. Dr. Daniel berkata demikian. Full stop.